welcome to Mami Chat TV. Okey, hari ni kita tak pergi holiday mana-mana pun. Kita cuma teman husband untuk pergi memancing. Setelah beberapa tahun beberapa tahun rasanya semenjak anak yang last lahir tu, rasa 5 tahun lah. 5 tahun dah dia tak mancing semenjak ada anak tu. So hari ni kita bagi dia lesen untuk pergi mancing. Okay. So kolam ni kolam mancing. Kolam mancing ni kat dekat apa? Dekat Rawang, dekat je daripada rumah tu. Kolam ni konsep dia adalah tangkap dan lepas. 5 tahun lepas dia punya bayaran adalah RM7. Mancing sampai puas. Okey, mancing sampai puas. Maknanya ikan tu kita tak boleh ambil lah. Kita dapat ikan tu memang besar-besar je. Ikan kat sini memang besar-besar. Lepas tu kita dapat tangkap, kita lepas balik. Untuk lepas tiang orang kata, untuk tarik mata mancing tu kan, dapat ikan kan. Lepas tu hari ni kita datang lagi, tapi bayaran dia dah bertambah lah, RM15 untuk RM15 untuk per entry. Jadi mancing lah sampai puas. Tapi kita akan mancing sekejap je sebab roti yang kita bawa pun tak banyak. Roti tu adalah umpan ya. Ikan patin kat sini dia makan tahu tu dia orang bagilah tahu. Ada tahu tu banyak sangat tahu, macam tahu bawang busuk macam tu. Lepas tu umpan untuk bagi kepada ikan tu lah roti gardenia tu guys. Roti gardenia tu kita potong bagi petak-petak macam tu. Lepas tu letaklah ramuan rahsia korang tu kan. Tapi husband Mami Jah ni dia memang buat dia punya ramuan sendiri, ramuan strawberry. Sebelum ni dia ada jual, memang dapat ikan banyak lah. Tapi kita tengok hari ni selepas 5 tahun dia tak mancing, macam mana dia punya power tu ada lagi tak? So dia guna ramuan dia punya strawberry paste yang dia mix sendiri, ramuan sendiri, R&D sendiri. Nanti Mami Jah tunjuk macam mana strawberry paste tu. Okay, so stay tune. Kita dapat ikan ke tak hari ni korang rasa? Okay, stay tune. Apa dia bawa masak? Ni lah umpan dia. Saya pakai sipan ni ya. Dia duduk dalam belakang kereta yang panas. Tak apa lah. Nak tengok paste strawberry awak. Sini. Okay guys, ni bahan rahsia dia. Sekejap. Ni bahan rahsia dia, okay. Ni X-Bake99. Ni adalah jenama Mami Jah, suami Mami Jah punya barang dia punya produk untuk memancing ni. Umpan pendengu, pating, mekong, tongsang, rohu, lampang, pacu. Okey. Ni ramuan dia sendiri yang dia olah ya. Ni cara-cara nak guna dia. Kalau nak beli boleh tengok dekat sini. Okey. Ni paste strawberry.
Jadi kita dapat ikan. Bibi tengok Bibi. Itu mana nak pakai pelampung. Ni cara nak buat dia ya. Dah habis satu roti ya. Tak terguna umpan rahsia ni. Tukar apa sih? Sampai susah pakai pelampung. Kalau mau saya pakai pelampung. Ada apa ya? Hari itu satu kaya. Jari semua masuk. Besarnya. Dia dah balik rumah dia ya, dah pergi makan. Dah shower. Sekarang dah 2 ekor ya, dalam masa 1 jam. Say hi. Say hi baby. Hi. Tengok sini. Hi everyone. Hi everyone. Okay, strike lagi ikan ketiga. Cuaca sangat panas guys. Pukul 1.50. Celongkai. Tengok dia, tengok cepat tengok daddy. Fish, big fish. Big fish coming. Go, see. Fishing. Fish on. Okay, so sekarang kita dah 1 jam dekat kolam mancing ni. Kita dah dapat 4 ekor ikan patin besar-besar gedabak. So memang tak ada ambil gambar. Tak ada apa, bukan tak ada ambil gambar, tak ada timbang sebab kita kena tangkap lepas tu lepaskan. So kita sempat ambil gambar je. Jadi dah 4 ekor lah dalam masa sejam tu, maknanya masih berbisa ya umpan tu. Siapa rasa nak beli boleh contact kita. Kita memang ada stok. Tu memang produk sendiri, produk suami Mami Jah punya X-Bait 99 tu. Okay, so dalam masa 1 jam dapat 4 ekor tu, rasanya sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Tak kupau orang panggil kan. So sekejap lagi kita dah boleh balik sebab ikan pun dah makan. Tuan dia tak belum last lagi, belum makan lagi. So sekejap lagi kita boleh
balik dah. Panas tu. Berpeluh-peluh dah dia tu.